أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Menerima hutang kami siapkan, akhirnya tangan memecah jari. Selamat Hari Guru kami ucapkan buat guru yang kami cintai. Tuhan semesta alam, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk meraihkan majlis sambutan Hari Guru tahun 2026 dengan tema Guru Utara dari negara pada pagi Jumaat yang mulia ini. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Sattar, sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan berkesedaran. Justru itu, kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab ini. Barisan guru-guru kanan, barisan pendidik serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Untuk menghargai insan yang tidak pernah jemu mendidik dan membimbing kita semua, iaitu guru-guru tercinta. Bagi saya, guru bukan sekadar individu yang mengajar. Mereka bukan hanya mengajar cara menjawab soalan peperiksaan, tetapi juga mengajar tentang disiplin. Hanya nampak ketegasan seorang guru, tetapi kita jarang nampak penat lelah mereka menyediakan bahan mengajar, memeriksa buku, mengurus pelbagai program sekolah, dan dalam masa yang sama tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk para pelajar. Sebagai pelajar Yang menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Sabaruddin bin Ahmad, Ketua Eksekutif Syah untuk menyampaikan ucapan. Majlis dipersilakan. Terima kasih saudara-saudara pengurusi majlis. Bagaimana dapat prepare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum memang ada jadi menghormati kan antara kawan untuk kita belajar intrinsik di peringkat komuniti di sekadar yang kena buat. Baik, rakan-rakan perusahaan Yusuf, Leha di atas ada, Cikgu Leha ada tetapi sebenarnya dia tak ada kerana percuma dia sama belajar ya, tapi tempat itu orang tak pakai, dia pun duduk di sekolah ni. Sekarang tengah buat online Google Meet, dan mereka tepukan untuk semua guru-guru kita. Bagi tepukan. Terima kasih. Dasar kurikulum kita yang mana di sekolah rendah dah mula datang ni. Kurikulum baru sekolah rendah 2026 dah mula di budak tahun 1. Tahun lepas kita dah proses kita tanam. Kita ada sekelompok pelajar kita yang ada masalah kesihatan. Jadi kita dah panggil parents. Parents dia risau. Tapi saya tengok cukup aktif pelajar-pelajar. Jadi anak-anak, sebenarnya guru hari ini saya study banyak, bincang banyak dengan rakan perusahaan tentang yang akan terlibat adalah dan itulah perusahaan sekolah dan juga penjadualan. Kita akan buat study bagaimana jadual. Bagi sekolah kita yang satu sesi kita tak ada masalah. Kita bersukan, pendidikan itu berlaku dalam sukan. Kalau kita ada sambutan, pendidikan itu berlaku dalam sambutan tersebut. Kalau kita berada di asrama, mungkin kita diberikan 3 ke 4 juta. Sabar dulu. Sekolah dulu tadi dia sebar. Sekolah dulu tak apa nampak sangat dia. Tetapi selepas dihemat dalam perkhidmatan, selepas dihemat
Jadi kita kata tak apalah, selagi hayat di kandung badan. Kami ingat cikgu-cikgu ni semua sihat maka. Tapi syukur Alhamdulillah dengan doa kamu. Assalamualaikum. Esko Kerajaan Negeri Perak. Tepuk kuat, sila berikan tepukan guru. Dan guru PTN Arunai SMK Iskandar Shah. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Jadi nama dia sini, sekolah rendah dia. Jadi, Datuk, tunggu saya, sambung ucapan. Jadi saya dengan sekadar cerita-ceritanya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Khairuddin untuk menyampaikan ucapan sempena Hari Guru 2026. Jadi kita terima dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Cikgu Sabaruddin Osman, Ketua SMK Iskandar Shah, Barisan Guru Kanan, Barisan Guru, seterusnya anak sekalian. Saya tak ada dekat anda. Cuma pada hari ini saya mewakili kepimpinan masyarakat di Dun Belanja ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru di SMK Iskandar Shah ini. Semoga terus mengambil batin, mencurah keringat dan melakukan perkembangan demi kemenjadian dan juga kemenangan anak-anak didik kita. Terima kasih Cikgu, selamat Hari Guru 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dah YB Datuk ada, kita ambil video Kita ambil video, minta semua bangun. Tambah sikit boleh tak boleh? Saya sebut terima kasih kamu semua YB. Boleh? Lepas itu okey, biasa dulu, terima kasih. Nak buat dah. Okey, sudah Hari Guru 2026. Kita ada momen yang istimewa bersama Datuk Khairuddin Haji Abu Hanifah, Esko Kerajaan Negeri Perak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung kelembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Terima kasih. Untuk negara kita, panduan hidup kami semua. Kami tak persilakan melangkahi janji, tunaikan kami tunaikan.
tak kena ambil. Happiness improve each day. Because of you, we try to dream. And believe in your achieve great things. We just teach you more always standing at your side. Through every challenges that we face, you support us with faith and grace. So, don't underestimate teachers'
Semua masa anugerah guru paling kemas bagi kategori tingkatan 6 disadang oleh Encik Azizul bin Muhammad fungsi. Tanpa banyak rasa, saya akan sebut nama dia
Siti Salma binti Bidin. Baiklah. Seterusnya, anugerah guru paling ceria. Mari ceria sikit. Cikgu ni macam kan? Cikgu ni dia ialah seorang cikgu Syaidali. Tak pilih cikgu ni. Cikgu ni kan? Syaidali boleh kalah? Jadi, saya nak bila umumkan jelas siapa cikgu ni adalah. Bagi anugerah guru paling ceria disandang oleh Puan Nordia Afika binti Muhammad Sani. Tepukan guru. Tanya cikgu. Seterusnya menyerang. Lagi berat. Orang macam cukup tak berasa cukup tak ni. Cukup berat. Bagi lagi. Okay, next. Anugerah yang seterusnya ialah anugerah guru paling sporty. Main sekolah ni guys. Siapa guru paling sporty yang tingkat 6? Siapa yang orang kata siapa? Okey, tak nak buang masa. Bagi anugerah guru paling sporty bagi kategori tingkatan 6 disandang oleh Puan Nuraika binti Perdana.
Cikgu Zulfan dan Pen Hayani. Okey, next. Siapa guru paling tenang untuk arus perdana? Budak Syed. Cikgu paling tenang arus perdana ini, dia sangatlah tenang. Dia tak pernah marah murid-murid dia. Bila tengok dia terlihat cool. Merah-merah siapa Merah? Okey. Bagi guru paling tenang kategori arus perdana. Disandang oleh Puan Salimah binti Ahmad. Tanya Ustazah. Baiklah, anugerah seterusnya adalah anugerah staff paling popular. Tak paling popular lah. Boleh temukan sikit lah. Siapa dia? Siapa kau korang? Staff paling popular ni kan? Okey, tak nak buang masa, jom kita umum. Kalau nak umumkan Merah, siapa staff paling popular ni Merah? Okey, bagi anugerah staff paling popular disandang oleh Encik Muhammad Rizwan bin Muhammad Salim. Tanya, apa anugerah Nek Syahir yang paling last ni? Kelas, ini adalah anugerah yang paling last. Anugerah yang paling korang tunggu-tunggu sekali. Iaitu anugerah guru training yang paling popular. Adakah Cikgu Tina Adakah Cikgu Fahmi atau Cikgu Akilah? ataupun Cikgu Aiman? Apa lagi?
Okey, next. Cikgu yang berdua ialah Cikgu Puan Rozana binti Rabi'in. Teman-teman yang ketiga dimenangi oleh Cikgu Mazia binti Alif. Mazia yang keempat, contoh-contoh yang keempat disandang oleh Cikgu Salwa. Okey, Merah, siapa merah? Cabutan betul yang ini merah. nampaknya ni Cikgu Form 6. Kongsi ke korang rasa? Memang Cikgu Form 6 pun. Kongsi. Okey, kongsi. Cikgu yang bertuah yang terakhir ialah Cikgu Zoe. Baiklah, mohon pengetua untuk terus kekal di atas pentas bagi menyampaikan cenderuan hati kepada Encik Murad yang sudi hadir ke perhimpunan kita pada hari ini. Jadi sebagai ucapan terima kasih sebelum saya bagi tanda mata untuk Encik Murad, saya pun mempersatukan Encik Murad untuk menyampaikan salam kepada cikgu-cikgu boleh kalau bagi kita kembali. Jadi saya tumpahkan silakan. Saya berikan tepukan yang kuat. Thank you. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya terima kasih kepada Tuan Pengetua Tuan Sabarudin kerana menjemput saya. Alhamdulillah sekecil kita dapat tangan stadium saya telah aktiviti setelah. Baiklah, saya ni sering juga saya baca walaupun saya tidak aktif dalam perguruan dalam PNP ni, jadi saya masih memertabatkan lagi perguruan jadi sajak ni memang selalulah saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menduduki tahta
jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang ulama yang mulia jika hari ini sesiapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Yang lembut, sabar dalam mengajar, tulis, baca. Guru Osman Awal 1979. Terima kasih. Syabas dan tahniah pada warga SMK Iskandar Shah kerana dapat bersama-sama dalam menjayakan himpunan tahun ini. Semoga Yang Maha Esa menganugerahkan ilham kepada semua guru untuk menjadi pembina